Hello everyone and Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sebelum tu, korang kena teman Diba unboxing sekejap my contact lens. Sebab Diba tak nampak apa-apa ni. So ni adalah contact lens yang korang memang selalu tanya kalau Diba post kat Instagram. Post selfie ke, post video ke, mesti wajib ada yang reply story tanya Diba beli contact lens kat mana. So ni Diba nak review contact lens yang Diba beli and then Diba pakai. Okay, so contact lens ni daripada Temi Lens. Korang boleh tekan link dekat bio kalau korang nak order tau. Okay, so kita review lah. So dia bagi ni. Okay. Okay, so yang ni and okay, ni lah lens dia. Dia suka sangat lens daripada Temi Lens ni sebab dia punya packaging sangat-sangat comel. Nampak dia letak dalam bubble wrap yang tebal ni. And korang akan dapat okay, bekas lens. And ni bekas yang baru tau. Sebelum ni tak ada cermin. Okay, ni bekas baru dia. Ada cermin, lepas tu dia punya bekas and dia punya applicator dia kat sini. Okay. And then okay, ni contact lens dia. Diba beli power 575. Power Diba 600 kalau tak silap. Tapi Diba tak nak. Kalau lens ni Diba biasanya beli power yang kurang sedikit daripada power asal. Before this, yang korang selalu tanya tu Diba pakai kod baklava. Tapi this time Diba beli kod kunafa sebab Diba tak nak bagi nampak sangat. Baklava sebelum ni dia macam colour terang sikit lah. So nampak macam pakai contact lens. Tapi this time Diba beli kunafa sebab colour dia macam dark brown macam tu. Korang akan dapat 2 botol macam ni lah. Okay, sebelah kanan, sebelah kiri. Lens dia dalam ni. Diba nak tengok colour dia macam mana. Korang boleh letak macam ni and then pakai je macam biasa. Okay, colour dia. Okay, Diba suka colour dia. Selalunya macam okay, nampak tak? So, kenapa Diba tak beli yang clear? Sebab Diba dah serik. Sebelum-sebelum ni Diba beli yang clear. Kalau Diba pakai, bila dia terlucut daripada tangan kan, nanti dia jatuh, Diba dah tak nampak. Diba punya power dah lah tinggi kan korang. So, bila jatuh dah tak jumpa dah. Dah hilang dah lah. So, Diba kena beli yang berwarna supaya bila nanti kalau contact lens tu terjatuh ke apa kan, Diba akan nampak lah warna contact lens tu. Kalau beli yang clear yang tak ada colour, memang cepat hilang. Memang senang nak hilang. Okay, hari ni korang nampak Diba bersiap sikit sebab lepas ni Diba nak buat live TikTok untuk turun sarung Helena ni. Tapi seperti topik untuk vlog kali ni ialah refleksi 2025. Yay! So pejam celik dah 10 Januari tu tak korang. Sangat cepat kan. Tapi kalau nak kata paling cepat yang Diba rasa ialah tahun lepas, tahun 2025 sebab Diba rasa memang sangat-sangat cepat. Tahu, tiba-tiba dah ujung tahun dah. Diba rasa, lepas tu Diba rasa macam Diba tak capai apa-apa pun tahun lepas. Sebab kalau korang tanya Diba, what is not your favourite year? Diba punya jawapan ialah 2025. Sebab tahun 2025 ialah tahun kesedihan. Yang mana Diba rasa Diba sangat sedih. Diba menjadi seorang yang sangat sedih, sangat pilu. Sampaikan korang, saya bahasa semua kan, sampaikan Aisyah Helena, dia nampak ibu dia pegang tisu, nak gosok hidung kan. Dia terus tanya, ibu sedih ke? Maksudnya, nampak tak korang? And dia perasan itulah soalan yang dia selalu tanya dekat Diba. Ibu sedih ke? Sama buat ibu. Ibu sedih ke? Nampak tak korang? Jadi untuk 2026 ni kita ada goals kita. Diba tak nak jadi orang yang sedih dah. Setahun lepas Diba jadi seorang yang sangat-sangat sedih. Diba jadi seorang yang sangat beremosi, sangat sensitif. Padahal bila kita refleksi balik kan, Diba rasa macam benda tu tak perlu pun. Walaupun Diba sedih, Diba still lagi bersyukur sebab Diba ada suami Diba yang sentiasa bagi semangat. And Diba selalu ingat kata-kata dia. Dia selalu cakap kat Diba, tak apa yang, apa pun yang awak rasa sekarang kan, yang saya rasa sekarang, semuanya Allah nampak, semuanya Allah nilai, semuanya Allah kira. Jadi benda itulah yang motivasi Diba sehingga hari ini. Jadi untuk tahun 2026 ni, insyaAllah apa yang Diba nak perbaiki, I want to be a better from last year.
And then Diba tak nak dah jadi orang yang sedih. Dia nak sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Jangan terikut-ikut sangat. Sebab kan Diba rasa tahun lepas Diba tak sempat nak bawa apa tu sebab Diba terlalu sedih. Kalau korang follow IG Diba, most of my story is pergi healing. Suami tengah pergi healing. Story pasal healing. Faham tak? Jadi bila kita imbau kembali, Diba rasa memang tahun lepas tu Diba sangat banyak buang masa dengan bersedih. Walaupun benda tu tak perlu pun lama-lama. So tahun ni Diba nak jadi happy. Kita nak jadi happy mom for my daughter, happy wife for my husband. And tahun ni juga Diba bertekad YouTube channel Diba ni akan aktif balik. Sebab Diba nak jadikan ni hobi Diba. Diba rasa Diba perlu cari hobi untuk Diba lupakan kesedihan yang ada. Macam tu. So Diba bertekad Diba nak hidupkan balik channel YouTube. Walaupun YouTube Diba ni, siapa yang follow Diba daripada 2019, Diba rasa first video Diba 2019. Pada pertama kali Diba buat video YouTube, Diba memang berniat pun Diba nak buat vlog. Sebab kalau korang nak tahu kan, Diba memang sangat-sangat minat buat vlog. Diba sangat suka buat video. Diba sangat suka rakam momen-momen. Kalau korang nak tahu, dekat Diba punya gallery memang banyak sangat-sangat video. Tapi Diba tak pernah post, Diba tak buat editing, siapkan satu, compilekan semua jadi satu cerita kan. So Diba rasa benda tu sayang lah. Kalau Diba tak buat edit, nanti video tu hilang macam tu je. So dia macam I'm ready to expose, tapi not to expose. Ada privacy yang perlu dijaga. Sebab video ni Diba akan tengok balik tu tak. So Diba akan tapis lah bahagian-bahagian privacy yang tak perlu ditontonkan. Jadi kita tapis. Tapi mana yang boleh kita expose, kita expose. Sebab Diba macam rasalah kalau mana tahu suatu hari nanti bila Diba dah tak ada ke kan, so suami Diba boleh tengok balik, anak-anak boleh tengok balik. Si anak-anak padahal baru seorang anak. Macam tu lah harapan kita. Macam tu. So Diba harap sangat-sangat korang boleh support Diba punya YouTube channel ni. And Diba harap video-video Diba ni adalah memberi sedikit manfaat untuk korang. Mungkin korang macam mempersoalkan, kenapa tak save private je, tak payahlah nak bagi orang tengok kan. Tapi Diba punya harapan agar video-video Diba tu adalah sedikit manfaat untuk korang. Sebab macam Diba sendiri, Diba selalu je tengok YouTube vlog orang kan. And at the same time Diba rasa macam terinspirasi, termotivasi. So itulah harapan Diba kalau korang tengok video Diba macam tu. And then yang ketiga, Diba nak saving sebab nak pergi travel. Keempat, Diba nak sihat. Diba nak menjalani kehidupan yang sihat, makan makanan yang sihat, jaga diet. Sebab korang tahu tak, ya Allah, tahun ni Diba punya berat hari ini 59 kilo korang. 2 minggu lepas Diba timbang berat 57 kilo. Tapi hari ni korang 2 minggu dah naik 59 kilo. So tahun ni Diba nak cut sugar, nak jaga pemakanan, nak diet, nak kurus lah. Nak kurus. Sebab kita rasa tak selesa tau bila badan kita macam berisi macam tu. Gerakan kita rasa macam terbatas. Lepas tu kita rasa macam malas nak gerak. So tahun ni Diba nak amalkan gaya hidup yang sihat. So yang kelima, of course lah Diba nak tingkatkan ibadah, dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab dah makin lama dah tengok ni. Dan yang keenam, apa lagi korang? Okay, Diba nak buat semua wishlist yang Diba buat untuk tahun ni. And I really hope 2026 will be my year. Macam tu. So Diba harap korang semua doakan Diba, and Diba doakan korang juga yang tengok video Diba. And Diba nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah support business Diba, yang dah support all my doings. And I hope kepada sesiapa yang melalui benda yang sama dengan Diba, korang cepat-cepat bangun. Okay, cepat-cepat sedar, cepat-cepat bangun. Sebab sayang kalau kita habiskan masa kita dengan bersedih. Sebab sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh buat, banyak lagi benda yang kita boleh capai. So Diba harap korang cepat bangun dan kejarlah apa yang korang nak kejar sementara tengah sihat ni. Macam tu. Okay, hargai masa. Okay, so itu saja. Bye semua. Assalamualaikum.